dalam Kita Punya Mic. Okay, alright guys. Welcome back to our podcast Kita Punya Mic. Jadi hari ni kita bersama dua aktivis yang terkemuka dan kita akan membincangkan tentang isu-isu yang mungkin panas dan rakyat nak tahu. Jadi mari kita memperkenalkan aktivis-aktivis yang kita bawa jauh daripada bersilakan. Okay. Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Dayang Humaira, selaku Presiden Suara Siswa UM. Pelajar tahun ketiga, mengambil jurusan Biotek. And I don't think I consider myself as an activist lah, tapi ya, berada dalam dunia aktivism. Okay. Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Anas, bekerja sebagai pengawal program dan advokasi untuk Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil, atau lebih dikenali sebagai Bersih lah, yang baju kuning tu semua tu. Betul. So office kita orang dekat sebenarnya, jiran. So kita memang kenal sangat lah seorang. Memang kerjasama dah lama dah. Jadi happy untuk datang podcast ni lah. Okay, thank you. Okay, jadi korang berdua sihat? Sihat? Okay, Dayang sihat? Alhamdulillah, sihat. Okay, mungkin topik ni tak jauh daripada kita. So mungkin topik ni adalah bertajuk perhimpunan. Jadi pendengar nak penjelasan daripada orang yang sepatutnya tentang perhimpunan ni. Jadi apakah hak-hak rakyat Malaysia untuk berhimpun? Maksudnya apakah hak-hak rakyat untuk berhimpun ni? Mungkin boleh kita Anas lah. Okay. Jadi secara umumnya hak untuk berhimpun ini dilindungi di bawah Perlembagaan Persekutuan ada 10 tak silap saya. Okay. Dan juga Akta Perhimpunan Aman. Oh ya. Jadi bawah bawah perlembagaan dengan bawah akta ni, rakyat Malaysia mempunyai hak untuk berhimpun lah. Nama hak berhimpun kan. Jadi di bawah hak ni, kalau benda-benda seperti protes atau flash mob ataupun aksi sendirian pun, benda-benda ni sepatutnya legal lah. Tak ada masalah undang-undang. Jadi secara ringkasnya sebegitulah. Okay. Jadi adakah perhimpunan ni adalah satu demokrasi yang sihat untuk sesebuah negara itu? Okay. Teruskan Dayang. Saya jawablah. I think it is a healthy way untuk kita exercise our rights as in a democratic country kan. Sebab memang untuk turun himpunan ataupun buat demonstrasi atau melakukan aksi sendiri itu adalah hak rakyat. Dan seperti mana Anas pun cakap, hak-hak ni termaktub pun di bawah perlembagaan kita kan. And memang adalah satu proses demokrasi yang sihat because itu memang ruang untuk kita menyatakan kemarahan atau menyatakan sikap untuk apa-apa isu yang ada dekat negara ini yang rakyat tak puas hati lah. Ya, betul. Okay. Boleh. Kenapa kita nilai sesebuah demokrasi itu sihat jikalau dia ada hak untuk berhimpun kan? Jadi secara umumnya hak untuk berhimpun ni memainkan peran, dia mainkan peranan yang penting dalam demokrasi, dalam sesebuah demokrasi. Sebab hak untuk berhimpun ni satu-satunya benda yang mengimbangkan kuasa politik mereka yang memerintah, antara mereka yang memerintah dan mereka yang diperintah. Yalah, dalam sesebuah demokrasi ada dua golongan tu lah, mereka yang memerintah, mereka yang diperintah, ataupun rakyat lah kan. Jadi bagi mereka yang memerintah kan, dia orang ada polis, sumber kewangan kan, benda-benda macam tu. Dan maklum secara umumnya rakyat tidak mempunyai akses terhadap benda-benda sebegitulah. Jadi hak berhimpun ni penting untuk kita guarantee lah yang rakyat mempunyai kuasanya tersendiri, mempunyai mampu
mampu kedepankan pandangannya tersendiri. Hmm. Sebab kalau tak ada duit, tak ada apa, tak ada akses kepada Tak ada tentera ke polis ke apa, tak ada kuasa sebegitu. Apa yang rakyat ada adalah jumlah. Ya. Beza kita dengan pemerintah adalah kita ramai. Kan? Hmm. Jadi hak berimpun ni bagi kita garanti untuk kita menggunakan aspek tu, iaitu jumlah kita, untuk memastikan kita tak boleh dipijak sewenang-wenangnya. Sebab itulah kita katakan sesebuah demokrasi itu sihat kalau dia ada hak berhimpun yang tegas lah dan yang jelas. Ya. Itu je lah. Ya, betul. Okey, Macam- jadi okey. Apa dia? Erti kata lain macam check and balance lah kan. Kita ya, jadi betul. check and balance. Betul. Dan apa, ada banyak lah check and balance dalam sesebuah demokrasi kan. Contoh dalam parlimen ada opposition kan. Tapi bagi kita rakyat biasa yang tak masuk parlimen kan, kita punya check and balance adalah hak untuk berhimpun. Lagi satu adalah hak untuk bersuara lah. Tapi dua ni datang as a set lah kan. Tapi Itu je lah cara untuk rakyat menyuarakan suara mereka kan. ya betul. Ya. Salah satu dan antara cara yang the main ways lah yang kita boleh gunakan ya. Okay, dalam banyak-banyak perhimpunan ni, pernah tak korang berdua macam take down, berapa banyak kali korang turun protes? Ke memang dah tak terkira dah? I tak adalah take down berapa Okay. banyak kali protes. Okay. But fun fact, my first protest was during Bersih 2. Yeah, dengan I was 7 ke 8 at that time. Awal. Sebab that time my dad, my mom, my adik and me pergilah together, whole family pergi together turun. Tapi kami tak adalah di tengah-tengah kan, sebab I was very young at that time. Tapi masa demonstrasi tangkap Azam Baki tu kan ada mercun. That one bawakan flashback lah that time. Okay. I macam wow, tiba-tiba ada asap. Yeah. That was my first protest. But after that sambung balik I think masa dekat university ni lah. But I don't remember lah. I tak kira lah pula kan. Kalau Okay. saya tak terkira lah. Tak terkira lah. Secara umumnya saya mula aktif dalam dunia politik ni, dalam dunia aktivism Ya, betul. dalam 2016 gitu. Jadi sejak tu tak ingat berapa. Tapi first protest saya bukan masa 2016 lah. Actually first protest saya Bersih 3. Jadi Dayana kalahkan saya sikit lah. Dayang, sorry. Sorry. Kalahkan saya sikit lah. Jadi Bersih 3 lah. Tapi itu pun near the end jadi huru-hara jugalah. Ya. Jadi huru-hara. Okay. Boleh kita go to the next question. Yang saya nak tanya tentang baru-baru ni kita ada isu hangat lah juga. Memang hangat lah kan. Isu tentang demonstrasi Azam Baki. Jadi boleh tak saya nak tahu sikit apa yang terjadi masa demonstrasi Azam Baki, tangkap Azam Baki? Okay, so waktu apa yang berlaku lah secara ringkasnya, ada berlaku macam-macam seperti tiba-tiba mercun dibakar dekat belakang crowd, and then adanya human chain, adanya nak towing kereta, adanya mungkin intimidasi polis lah dari pelbagai pihak, dari persepsi orang. And I ceritakan sedikit lah my experience kan. At that time I was in front dekat bahagian Hilux tu, baru lepas bagi speech, and then I was listening to Asano bagi speech. Kemudian dah turun tu Peko, kita semua dengar Peko lah kan, dekat atas tu bersorak. Tiba-tiba ada bunyi meletup. And first instinct, funny thing is, I ingat ada tembakan tau. I macam sama. Saya pun ingat ada tembakan. I macam, polis menembak ke? Tengok dah ada asap keluar kan. Time tu dekat depan. My first instinct macam mana orang kat belakang? So people were starting to run, ke depan. Tapi Alhamdulillah Marshall time tu memang mainkan peranan yang baik. Dia mention jangan lari, just gerak ke depan. So I pula ke belakang. And I kat belakang that time tengok mercun terbakar tu adalah kena percikan sikit belakang kanan.
kena mention. Sikit lah, sikit je. Tak banyak pun. Lepas tu ada seseorang ni, lelaki ni dia menjerit. Dia kata dia macam nak bergaduh dengan polis kat belakang tu. Dia macam, "Woi, itu nyawa aku woi." Dengan mata merah dia nak bergaduh. Then ada marshal dengan polis macam calm him down. And then I don't know what happened to that guy. I tak tahu pergi mana. And then dekat situ, okay lah, people were going in front. Tiba-tiba I pula jadi marshal. I pula pakai vest. Tiba-tiba kat depan, buat satu line. And then kami, yelah, selalu pihak penganjur memang akan tahu apa yang berlaku dekat perhimpunan. Tapi memang yang itu semua pihak penganjur sebab who expected lah kan ada merchant. Kami pun tiba-tiba ada letupan. And me personally, I felt like ada ketakutan tu sikit. Mana tahulah dekat depan nanti berlakunya sekali lagi letupan mercun. But Alhamdulillah, after that it's all good, I think. And then it was just the huru-hara with police. And you would like to share on that? Okay, Anas ada apa-apa? Okay, saya komen sikit pasal bunga api mercun tu lah. Okay. Kebetulan masa mercun tu meletup saya kat belakang lah. Jadi memang memang nampak nampak jelas tapi tak nampak pelakunya. Okay. Sebab memang yalah orang lari merata tempat kan, lari daripada mercun. Jadi tak sempat tangkap siapa pelakunya. Tapi saya pun terkejut sikit lah kan, sebab benda sebegini sebenarnya dah lama tak berlaku di dalam protes kan. Pengalaman saya masa awal-awal saya aktivism dululah, tu pun saya tak ingat exactly bila. Tapi benda-benda sebegini memang dah saya tak fikir akan berlaku lagi lah kan. Sebab memang dah tak pernah hadapi selama beberapa tahun kan. Jadi apa tadi soalan ni? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Masa untuk mercun ni, adakah ini kali pertama mercun yang terbakar? Macam sebelum ni, kalau kita boleh tengok protes lain, mungkin ada tear gas, mungkin ada lain lah kan. So adakah ini yang kali pertama mercun dibakar? Saya rasa macam tak. Ada lah kes-kes sebelum ni. Tapi dah lama lah, tear gas pun in my memory last was Bersih 3 lah. Last itu 2000 apa. Itu dah lama lah, dah lama betul. Jadi memang nampak ada pihak yang tak berpuas hati lah kan, dengan tindakan yang diambil oleh Sekretariat Tangkap Zawaki. Pihak mana saya tak tahulah kan. Jadi tak ada nak tuduh tapi tak naklah tuduh menuding jari siapa. Tapi ya, benda-benda macam ni memang lama lah tak berlaku sebenarnya. Dah lama tak berlaku. Okay. Dari apa yang dah berlaku, adakah korang nampak apa jenis kegagalan yang polis dah buat? Ada tak nampak apa-apa yang rasa macam this is not right polis buat benda tu? Ada tak? During demonstration. Okay. So secara umumnya masa I think mungkin Dayang boleh confirmkan, sebaik selepas mercun tu letup, ada cubaan untuk menangkap dan menghabiskan protes untuk end the protest oleh pihak polis. Dan juga ada juga yang cara dia masa dah sampai ke destinasi protes, iaitu di kawasan di hadapan Dataran Merdeka, ada juga cubaan untuk towing kita orang punya Hilux kan, ada 2 buah. So dia memang tiba-tiba kita nampak pihak polis punya tow dia pergi ke belakang kan. Jadi masa itulah yang jadi human chain tu kan. Protester cepat-cepat datang block kan. Saya tak tahu kenapa insiden sebegitu berlaku kan. Sebab secara umumnya pengalaman kami IPD dan Wangi memang dah biasa dengan protes. Dan mereka tahu kalau kita cakap okay, bagi kita 20 minit habis, lebih kurang masa tu jugalah kita akan habis kan. Jadi insiden-insiden sebegini
sepatutnya tak berlaku lah kan. Dan mereka sepatutnya dah biasa untuk macam mana nak facilitate protes begini kan. Jadi disebabkan huru-hara yang begitu, sebenarnya protes tu habis lambat sikit daripada apa yang mereka nak lah kan. Sebab yelah huru-hara, semua orang datang form buat human chain, Objective purpose kan dia macam Jadi kalau dia orang tak cuba towing, kalau tak cuba habiskan protes awal, benda tu dah boleh habis on time dah. And mungkin insiden-insiden sebegini pun sebenarnya akan terjadi lah. Ya, takkan terjadi. You takkan kacau keselamatan orang. Dan sebenarnya you're giving us free media visibility lah sebenarnya benda-benda macam ni kan. Dia menjadikan ni lagi tarikan lah. Tarikan sebenarnya. Jadi macam kalau you tak buat mungkin tak ada apa-apa sangat pun sebenarnya protes ni kan. Mungkin kita yelah kita menyatakan pendapat kita menyatakan kita punya kemarahan terhadap isu Azam Baki ni. Jadi bila you buat isu dia sebegini, you mencipta satu gambaran di mana mungkin pihak berkuasa tak senang dengan kejadian protes ni kan. Whereas if you left it alone, it's fine lah kan. Orang cakap okay bagus lah, dia bagi dia tak kacau orang berimpun, hak berimpun dipelindungi, semua benda sebegitulah. Jadi itu satu kegagalan yang saya nampak lah. Okay, Dayang nak tambah? Okay. Untuk saya, I think partly masa yang mercon tu meletup, kan all the marshals dah kat belakang nak bantu the protesters. I believe yang bila I ke belakang pun I lihat macam kekurangan polis dekat belakang tu. I don't know lah, maybe ada, maybe tak ada, maybe it was too chaotic ke apa. But I think Marshall kita, I'm so thankful untuk Marshall. Thank you Marshall. Demonstrasi. Sekretariat. Thank you sangat Marshall sebab dia orang yang melaksanakan tanggungjawab dia orang kat belakang tu. You know, sanggup lah dekat belakang. You tengok video-video pun Marshall kita yang pakai vest orange ni yang trying to save the protesters. Whereas I believe that di bawah akta himpunan pun memang kerja polis untuk memastikan keselamatan protesters kan. So I think there was lack of that lah during our demonstrasi tangkap Azam Baki itu. Mungkin ada, mungkin saya yang terlepas pandang. So bolehkah kita jadikan ni satu konspirasi yang di manakah polis semasa letupan berlaku? And itulah, other than that, I think apa yang Anas cakap tu, I totally agree lah. Kalau tak adanya mungkin the so-called trying to tow, tak adanya lah berlaku himpitan pun. Time tu everyone was rapat sangat dengan each other. I believe orang pun tak selesa. And perhaps maybe it will cause the next protest untuk orang tidak turun. Mungkin takut masyarakat juga. akan jadi lagi takut untuk turun protes lah kan. Walhal itu sebenarnya hak rakyat. Hak rakyat, betul. Jangan takutkan rakyat lah. Ya, betul. Ya. Okay. Saya nak tanya, pernah tak satu protes ni tak ada pun polis? Pernah tak? Tak. Pernah. Tak pernah. Jadi yang pengalaman saya tak. Kalau tak pernah. Tak pernah lah. Tak pernah. So memang wajib ada polis lah kan? Selalunya ada polis lah. Okay. Kita nak go to next question yang di mana kita akan menanyakan penganjur tentang persediaan peserta. Jadi mungkin boleh jadikan ini satu nasihat ataupun satu tekanan lah pada peserta. Apa persediaan untuk peserta? Mungkin dari segi equipment, mental, fizikal. So Dayang atau Anas mungkin boleh share. Okay, start Dayang dulu. I'll go first lah. Firstly, datang ke demonstrasi mungkin yang pertama tahu tujuan dan juga niat. So you know what you're protesting for. And dekat situ lah you boleh menyatakan lagi kan sikap kemarahan kamu sewaktu demonstrasi. And next, yang paling penting mungkin kalau secara teknikalnya IC. Make sure to have your IC. Andai kata mungkinlah tidak akan berlaku lah, tapi andai kata adanya arrest kan, penangkapan, you need your IC lah. Other than that, technical items, payung kalau hujan,
Payung. sedia air yang Air yang mencukupi, okay. and ensure that your physical well-being is terjaga lah. Sebab time protes, hujan ada, panas ada, tiba-tiba macam-macam lah yang boleh berlaku kan. Sesak nafas ke, penat ke. So ensure that your physical well-being is healthy to, you know, to be part of the protest. I think dari sudut teknikal lah. Kan? Okay, thank you Dayang. Okay, Anas. Benda secara umumnya kebanyakan perhimpunan memang aman. Memang tak ada benda apa sangat nak risau lah. Jadi I think yang penting adalah bawa botol air. Okay. Bawa payung kan. Payung yang kecil tu lah. Yang boleh buka-buka tu. Kasut penting juga. Jangan pakai kasut janganlah pakai high heels ke apa. Janganlah. Sebab memang protes kebanyakannya akan berjalan lah. Kita akan berjalan dari satu destinasi ke lagi satu destinasi. Dan kedua adalah cuba kadang-kadang sebelum protes berlaku, penganjur mungkin ada social media account dia tersendiri kan. Jadi cuba keep up to date lah. Dan masa protes tu sendiri dengar cakap penganjur lah. Sebab sebenarnya mereka, kalau penganjur tu penganjur yang bagus, mereka dah ada plan-plan lah. Plan A, plan B. Kalau ini jadi apa buat, kalau ini jadi apa buat. Jadi penting untuk kalau sebarang insiden berlaku, jangan panik. Dengar cakap penganjur. Dan paling penting sekali adalah utamakan keselamatan diri lah kan. Sebaiknya kalau macam contoh insiden mercun tu berlaku, janganlah pergi ke mercun tu kan? Jauhkan dia. Jangan lari lintas bukan juga. Tapi elakkan, you know. Sebab kita tengah satu benda adalah kita dalam sebuah protes ni, we're dealing with a lot of people lah kan? Jadi kita tak nak apa-apa nauzubillah stampede ke apa berlaku kan. Jadi penting untuk tenang dan dengar cakap penganjur dan utamakan keselamatan diri lah. So tu antara barang yang penting lah untuk kita turun ke protes. Jadi untuk dari segi sekretariat ni sendiri, contoh bila peserta tu join protes dan dia ditangkap, adakah penganjur ada plan dia ataupun dia punya prosedur dia? So untuk kali protes yang tangkap Azam Baki kali ni, Suara Siswa UM kami ditugaskan untuk be in charge of the hotline punya number kalau anda kata ada urgent arrest. So kami ada sediakan hotline di mana kalau adanya penangkapan berlaku, boleh call hotline tu dan kami akan sediakan bantuan guaman. So ada a few lawyers that we dah contact. So anda kata adanya penangkapan, kita akan help you out lah. Jadinya peserta tak perlu takut kalau dia ditangkap kan? Yes. And also our secretariat pun ada post juga hak rakyat dan juga apa yang sepatutnya dilakukan jika adanya penangkapan. Itu dari segi penangkapan lah. And I am very thankful untuk Sekretariat Tangkap Azam Baki kerana sudi memberikan peluang untuk Suara Siswa kali ni in charge of that lah. Mungkin tapi ia bergantung kepada penganjur lah dan bergantung juga kepada protes. Untuk kali ni memang kita expect protes tu kehadiran dia banyak. Jadi kita dah buat preparation yang sangat rapi lah kan. Persediaan sangat rapi. Kita dah sediakan bantuan guaman, kita dah buat hotline. Hotline tu sebenarnya kena beli SIM card, kena cari phone lain kan. Lepas tu kena ada tim legalnya sendiri, tim medik kan. Tapi mungkin salah satu benda yang peserta boleh buat untuk bagi keyakinan kepada diri lagi dan sebagai langkah persediaan adalah untuk ada emergency contact kan? Kalau ada apa-apa berlaku kepada diri kan, you can contact someone kan? You know someone that you can contact. Sebab memang you boleh, let's say ada penangkapan berlaku, you memang ada hak untuk call someone. Dan someone boleh contact penganjur. Sebab selalunya sekurang-kurangnya protes yang dianjurkan oleh kami lah, memang kita dah ready dan memang kita ada contact peguam apa-apa. Jadi ketahui hak anda hak anda dengan polis, bagi IC, bagi nama dan
Selebihnya tanyalah sama ada ditangkap atau tak, kan? Dan selebihnya tak perlu jawab. Tunggu dulu pengguam, kan? Dan apa minta tu kalau orang, dan you use your emergency contact yang you tahu tu, yang you percaya dia akan bantu. Dan yalah, dan sebaiknya kita penganjur akan bantulah. Sebab kita tak nak rakyat ni takut untuk turun protes sebabkan tangkapan, intimidasi kan. So kita kalau boleh kita nak tarik semua rakyat Malaysia ni untuk berani turun protes dan suarakan kan pendapat mereka kan. Secara umumnya penangkapan sewaktu protes dah lama tak berlaku lah. Jadi jangan risaulah. Memang dah lama betul tak berlaku. Melainkan kalau memang protes tu jadi huru-hara lah, memang jadi rusuhan ni. Yalah, jadi benda-benda macam tu. Jadi kalau bagi peserta kan, protes dia jadi macam tu, balik je lah. Balik. Itu that's the best step lah kan. If you wanna make sure that you are safe lah kan. Selamatkan diri dulu kan. Selamatkan diri dulu. Okay. But otherwise most of the time memang 99% of the time memang protes perhimpunan dalam Malaysia ni memang aman. Jangan risau. Okay. So kita dah dapat satu jaminan daripada penganjur. Jadi rakyat Malaysia silalah turun ke demonstrasi. Okay, kita go to the last question. Okay, berdasarkan demonstrasi ni, apa next? Apa keputusan seterusnya Sekretariat Tangkap Azam Baki ni? Apa next move? Okay, jadi lanjutan daripada insiden Mercun waktu protes tu, kita dah dia dah buat beberapa report polis lah, kan? Terutamanya bagi mereka yang tercedera juga, kan? Mereka yang ada yang pergi hospital untuk dapatkan bukti lah untuk laporan polis. Dan ada juga bagi eyewitness accounts, kan, yang macam mungkin dia terlihat siapa pelakunya. Semua dah bagi. So far kami dibagi tahu pelakunya sudah di-identify. Tapi sebenarnya kita tak dapat berita apa-apa yang formal lagi lah. Jadi saya pun tak pasti nak cakap apa. Tapi memang ada IO yang dah ditugaskan untuk isu ni lah. Apa lagi nak cakap? Untuk macam sekretariat dah ada bagi buat laporan kan dekat polis. Dan ada tak respon-respon daripada dia? Belum lagi lah. Masih setakat ni belum ada respon apa-apa. Maksudnya daripada dengar-dengar macam tu lah yang Betul, pelakunya betul. dah ditangkap. Ya, betul. Maksudnya media perlu mencari dan identify Kalau lah boleh, kan. kalau boleh okey kan. juga. Kalau boleh okey. Sebab yelah rakyat perlu tahu. Betul. Tapi lagi penting adalah IPD dan Wangi sendirilah kena keluar dan bagi kenyataan lah tentang update tentang kes ni, kan? Sebab ini melibatkan keselamatan orang ramai, kan? Kita tak nak insiden-insiden sebegini berulang di protes-protes lain. Dia pun boleh menggugatkan semua penganjur-penganjur kan. Nama-nama baik penganjur semua pun perlu dijaga kan. Ya, sebab kita pun tak nak like brush it off je. Because the idea of adanya letupan tu pun memang untuk disperse di crowd. Jadi kalau itu kerap berlaku, rakyat takkan turun dah protes. I believe macam tu lah. So that is why I hope insyaAllah adanya lah penjelasan daripada pihak yang sepatutnya berkenaan dengan insiden Mercun ni. Kami pun pihak Sekretariat Tangkap Azam-Baki tak mahulah adanya sabotage lah kan untuk future protest or future aksi. It's in the end of the day untuk keselamatan rakyat, keselamatan penganjur dan hak kami lah untuk berhimpun secara aman. Okay. Jadi mungkin kita akan tamatkan sesi kita di sini. Dan saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Anas dan Dayang kerana sanggup hadir. So sila saksikan episod 4 yang mungkin kita akan launch pada bulan depan. Jadi nantikan di podcast Kita Punya Mic. Bye. Bye-bye. Thank you for having us.